Assalamualaikum. Betul ke nak kumpul 10,000 dalam masa setahun tu agak sukar? So, baru-baru ni ada beberapa orang Gen Z dia duk tanya, macam mana abang? Bang boleh ke kumpul 10,000 dalam masa setahun ni kan? Maknanya yalah, dalam 2026 ni dia ada satu kesedaran. Syabas untuk anda Gen Z di luar sana yang ada kesedaran itu. Tapi ni nak cerita bagi benda tu mampu dan juga adakah realistik, boleh capai? Betul, boleh capai. Macam mana? Ada beberapa perkara. Salah satunya mulakan dengan bismillah. Kemudian what's next? Cuba untuk mulakan kumpul sehari RM37, 20 sen kumpul, dan insyaAllah berterusan sampai hujung tahun ni, 31 Disember 2026. Mulakan langkah ini dulu. Nanti komen-komen macam mana. So, itu antaranya. Ingat, benda ni boleh dicapai. Mulakan sekarang. Kita try lah mulakan daripada 1 April nanti. So, bermula daripada video ini dihantarkan kepada anda, jom kita mula dan sahut seruan ini. Boleh tak? Jodoh lebaran datang lagi. Tiba-tiba. Assalamualaikum.